Nabi kata wattama'un, tomok pula dah. Tomok ni satu sifat yang keji, satu sifat yang Tuhan tak kena, satu sifat hak Tuhan marah juga tomok ni. Dan tomok juga dapat menghilangkan sifat malu. Sungguh agama setengah daripada orang yang beriman ialah hayat sifat malu. Comel elok seorang manusia dengan sahabat dia malu. Kerana contoh tauladan yang paling besar sekali Nabi SAW, Nabi kita sangat ialah orang yang sangat malu. Nabi kita Rasulullah ni orang malu. Tapi Rasulullah kata bila manusia ada sifat tomok, orang ni hilanglah dah malu. Sungguh lagu tu. Bila dia tomok, dia tak ada malu dah, tak ada kelincai dah. Kau orang pun dia ranguh, makan habis, makan ke darah dia habis. Tak ada sifat malu. Sedangkan orang dulu, masa-masa dulu, di kalangan perempuan dah ada kecek ni. Perempuan ni, bila masa dulu, zaman dulu, perempuan malu. Tapi sekarang dah ni tak pernah kecek. Kita boleh tengok belakang dah dalam telefon, walaupun luar pada telefon hak Zuhir pun, dia tak ada sifat malu. Setengah tepatnya perempuan pakat duk berebut kepada orang yang atas orang. Gocoh, heret rambut gom, apa bubuk yatim. Tomok dah tu. Kena dah Rasulullah ayat ni. Bila seorang ada sifat tomok, sifat malu dia tak ada dah. Kejar kepada seorang yatim, perempuan 3 orang, 4 orang pakat bubuk kepada orang atas orang ni gomoh hati balas pula dah. Orang ni tomok kepada harta pusaka. Bila seorang mati, bila mak dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia, tomok nak kepada harta, tak kira adik-beradik balah habis.